Subhanallah, harta wakaf Sayyidina Uthman bin Affan masih wujud lagi di Madinah Al-Munawwarah hinggalah hari ini. Tuan-puan tahu tak tentang kisah ni? Perigi rumah ataupun bi'rul rumah yang diwakafkan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dipetik daripada buku Al-Awqaf At-Tarikhiyah fi Madinatil Munawwarah. Kisahnya, ketika kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan bekalan air. Namun sebenarnya saat itu di kota Madinah ada sebuah perigi bernama perigi rumah. Tetapi perigi itu milik seorang Yahudi dan airnya sengaja dijual untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hijrahnya kaum muslimin ke Madinah amatlah menggembirakan bagi Yahudi tersebut. Mengapa? Sebab kerana beliau dapat menjual airnya kepada kaum muslimin. Hal yang demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan ada seorang sahabat yang dapat membeli perigi tersebut. Tujuannya untuk meringankan beban kaum muslimin yang telah menderita kerana harta benda mereka ditinggalkan di Mekah. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu terus bergegas menemui orang Yahudi tersebut untuk membeli separuh periginya. Disepakatilah harganya, separuh perigi bernilai 12,000 dirham. Perjanjiannya satu hari menjadi hak orang Yahudi, keesokannya pula menjadi hak Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Memandangkan Yahudi tersebut enggan menjual keseluruhan periginya kerana mengejar keuntungan tadi. Pada giliran pakai, kaum muslimin bergegas mengambil air yang cukup untuk keperluan 2 hari secara percuma. Dengan demikian, si Yahudi merasa rugi kerana pada giliran hak pakai terhadap perigi itu, tidak ada lagi kaum muslimin yang membeli air daripadanya. Orang Yahudi tersebut mengeluh kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dan akhirnya terpaksa menjual separuh lagi periginya kepada Sayyidina Uthman dengan harga 8,000 dirham. Perigi yang dikenal bernama rumah itu sehingga kini tidak berhenti mengalir meskipun usianya 1,400 tahun. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu adalah nama yang sering disebut sebagai teladan tatkala kita membicarakan soal wakaf. Beliau sanggup membeli perigi dan diwakafkan untuk kegunaan penduduk Madinah tatkala berlaku bencana kekeringan di kota berkenaan. Sungguh mulia sikap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi manfaat kepada seluruh penduduk Madinah. Wakaf adalah satu ibadah penyerahan harta yang kita miliki untuk kegunaan umat Islam dengan niat sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom bersama kami dalam misi wakaf di Kemboja. Klik link di bawah. Maha Tahsin.